Mana lagi seorang? Dia duduk kat mana? Ada lagi seorang mana? Gimana? Oh, dia dia kat belakang. Boleh, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pilihan pada malam ini sebagaimana yang saya nyatakan, kita akan pilih-pilih je. Kalau tidak lambat nak habis. Sebulan satu hadis, 300 hadis, 25 tahun. Makna sekarang umur apa? 46. Makna kalau 24 tahun umur 70. Belum tentu masa tu makna ada. Tok guru ada lagi, anak murid dah padam dah. Jadi kita pilih-pilih lah, insya-Allah. Malam ini saya memilih hadis ke-19 yang cukup menarik. Kalau kita tengok tajuk yang dinyatakan oleh Dr. Zazan Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bersama jemaah. Apa dia jemaah? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadullahi ma'al jamaah. Pendek saja. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, pertolongan Allah bersama jemaah. Pendek je. Kita dapat memahami bahawasanya Allah pasti akan memberi pertolongan kepada jemaah. Keterangan, jemaah ialah majoriti umat Islam yang mengikut sunnah di bawah satu kepimpinan atau dalam satu urusan agama. Itu jemaah. Yakni majoriti umat Islam yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah satu kepimpinan atau dalam satu urusan agama. Baik. Ada atau tidak ayat Quran yang menjelaskan apa arti jemaah? Jemaah ni tuan-tuan dan puan-puan, maknanya dia ada pemimpin serta ada pengikut. Itu jemaah. Jemaah Al-Arqam, pemimpinnya siapa dia? Kan? Yang mereka mendakwa tak mati. Ini kira hebat. Nabi pun wafat, kan? Minta maaf lah, kan? Patut sangatlah kerajaan mengharamkan Al-Arqam. Tak maaf lah kalau ada bekas-bekas Al-Arqam dalam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat, tuan-tuan. Mereka percaya konon-kononnya beliau akan kembali. Kan? Ini ta'assub namanya. Dalam Islam tak boleh ta'assub dengan pemimpin. Tuan-tuan, cuba tengok semula ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menghunuskan pedang ketika Nabi wafat. Sesiapa yang kata Muhammad wafat, aku penggal kepala dia. Kalaulah perbuatan tersebut tidak salah, takkanlah Saidina Abu Bakar dia nak tegur. Abu Bakar tegur dia. Kan? Dibimbangi, Umar tidak ta'assub, tetapi terlalu cinta. Tapi huraian ulama, cinta kita kepada Nabi pun dalam batas-batas yang ditentukan sahaja. Jangan lebih sangat.
Nampak tak tuan-tuan? Cinta kat Nabi ni pun dia ada batas-batas dia. Dalam lingkungan iman sahaja. Jangan lebih-lebih. Ni sampai nak penggal kepala ni. Dibimbangi. Tapi dia cinta, dia bukan taksub. Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran, Az-Zumar ayat 30. Dia baca dua. Ali Imran 144, Az-Zumar 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat. Dan mereka yang menentang kamu juga akan mati. Lantas beliau berpidato, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Siapa yang sembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati. Barulah tuan-tuan dalam kitab tafsir sebut Umar kembali waras kerana terlalu cinta, bukan taksub. Terlalu cinta yang begitu mendalam. Tuan-tuan bayangkan tengok ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Tuan Guru Haji Soleh Musa. Tuan Guru Haji Soleh ni di Sik Kedah. Dalam satu majlis tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada dalam majlis tu. Dia pergi mana ni? Dia keluar meninggalkan majlis, pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi duduk di atas telaga tuan-tuan. Kakinya di dalam telaga tu lah. Dia duduk atas tebing telaga tu. Oh, dia tengok Abu Bakar, kamu buat apa? Cari tuan hamba lah, aku khawatir kan nanti kena kidnap ke. Mana nak tahu kan? Kata tak, mari. Duduk sini. Dia offer Abu Bakar duduk atas tebing telaga tu. Umar pun begitu, tengok air. Muhammad tak ada, Abu Bakar pun tak ada. Ni pergi mana ni? Dia pun meninggalkan majlis tersebut, pergi cari. Tengok kedua-dua di atas tebing telaga tu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh Umar, sini. Duduk sini. Tiga orang duduk atas tebing telaga tu tuan-tuan. Sahabat lain datang, Nabi tak jemput. Kata Tuan Guru Haji Soleh, itu menandakan ketiga-tiga sahabat ni jenazah mereka akan berhampiran. Osman dibakar kan? Di luar sana kan? Ali wallahu alam setengah kata di Iraq kan di mana kan? Banyak riwayat tentang kematian Ali. Tapi yang pastinya dia di antara 10 sahabat yang dijanji syurga. Itu lebih penting. Tak kisah dia meninggal di mana pun kan? Dia adalah seorang yang cukup mulia dan di kalangan para sahabat beliau diiktiraf sebagai orang yang paling berilmu kan? Tuan-tuan bayangkan tengok apabila Yahudi bertanya kepada beliau satu soalan matematik. Kalau kamu boleh jawab soalan ini Ali, aku masuk Islam. Sila tanya. Boleh slow sikit aircon tak sejuk. Belakang ni tutup tak apa, boleh. Save current sikit kan. Zaman sekarang kena save banyak tuan-tuan. Kan? Ada satu angka yang boleh dibahagi dengan semua angka tetapi tidak berbaki. Boleh dibahagi dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi tidak berbaki. Sayyidina Ali jawab, mo mantai. Dia cakap Cantonese. No problem. Angka tersebut ialah 4 angka. Saya bimbang nak sebut tuan-tuan. Sebab 4 angka ni cantik nombor ni. Keempat-empat angka ni kalau dibahagi tidak berbaki. Macam mana calculation dia? Calculation dia ialah seminggu ada 7 hari, setahun ada 12 bulan, sebulan ada 30 hari. Cuba tuan-tuan kali tengok. Jawapan dia. Tuan-tuan jangan beritahu tau kat orang yang tak hadir. Ini rahsia negara. Lan ada lan. Cerai tadi ada hilang lah.
2520. Cuba tuan-tuan kali. Contoh bahagi dengan 2, dengan 3, dengan 4, dengan 5, 6, 7, 8, dengan 9 pun tak ada bagi. Akhirnya si Yahudi memeluk agama Islam. Mana saya dengar cerita ni, bekas mufti Pulau Pinang, almarhum, saya tak ingat nama dia, ustaz apa, Engkau Abim tu. Dia pernah menjawab jawatan mufti Pulau Pinang. Maknanya tuan-tuan, orang Islam ni genius tu. Matematik pun boleh jawab. Saya cerita gitu. Baik. Dalam Quran, mana ayat yang menyatakan ataupun yang menjelaskan tentang jemaah? Jemaah ni mesti ada pemimpin dan ada pengikut. Itu kena jelas dulu. Itu jemaah tabligh, jemaah Arqam, jemaah apa lagi Pak Said? Jemaah PAS, jemaah UMNO pun jemaah Islam dia. Pemimpin dia yang terbaik di dunia lah tuan-tuan. Sebab memulangkan semula 2.3 bilion. Hebat tu. Jawapannya dalam surah Yusuf, surah ke-12, di pertengahan ayat 108. Ini ayat tentang jemaah. Ana wa manittaba'ani. Itu jawapannya, pendek. Aku dan pengikut-pengikutku. Itu jemaah. Yang dikatakan jemaah, ada seorang pemimpin ataupun ada pemimpin dan ada pengikut. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 108. Ada di tengah-tengah tu, ana wa manittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Tuan-tuan ada tak tuan-tuan? Tak ada? Ada. Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku. Ana, aku, wa manittaba'ani. Itu yang dikatakan jemaah. Ada pemimpin dan ada pengikut. Baik. Kalau kita hanya sebut sekadar tu tuan-tuan, habis cerita, kena lompat hadis lain pula. Tapi kita perlu perjelaskan lagi. Jemaah Islam, apakah sifat jemaah Islam? Ini dijelaskan oleh Allah dalam 2 ayat yang saya ingat. Mungkin lebih, tapi saya mampu 2 ayatnya. Ini jemaah Islam, sifat sebuah jemaah Islam. Kita ambil yang panjang dulu, yang pendek itu last. Di dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah surah ke-5 pada ayat 54. Kita pernah baca beberapa kali. Ini sifat sebuah jemaah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ada 5 sifat tuan-tuan. Mana-mana jemaah yang mengisytiharkan dia jemaah Islam, kena tengok ni dulu. Ini garis panduan pada Allah, bukan saya reka ni makna. Ulama menyatakan inilah ayat yang menyebut sifat-sifat sebuah jemaah Islam.
yang berdasarkan hadis yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah, tangan di sini pertolongan Allah kepada jemaah. Sesiapa yang berjuang untuk Islam dalam bentuk jemaah, insya-Allah jangan bimbang. Tapi jemaah Islam itu dinyatakan dengan terperinci di dalam ayat ini. Maksud ayat, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad dari kalangan kamu, maka aku akan datangkan satu kaum, aku akan gantikan kamu dengan satu kaum, jemaah Islam, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Itu yang pertama sekali. Sebuah jemaah Islam, jemaah yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Soal cinta-cinta ni tuan-tuan memang mudah disebut di bibir mulut, tapi perlu dibuktikan dalam bentuk amalan. Apa dalil Quran untuk membuktikan kita benar-benar mencintai Allah, Pak Said? Ayat yang selalu dibaca, Ali Imran surah ketiga ayat 31. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan perkara ini kepada umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, yakni katakanlah kepada kaum kamu, umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Itu dia, ikut sunnah Nabi. Ya, kita sebut banyak kali dah. Ada sunnah wajib, ada sunnah sunat. Sunnah haram tak boleh lah, jangan buat. Sunnah wajib apa dia? Menegakkan sebuah negara Islam yang begitu jelas Allah rakamkan dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 pada ayat 85, tafsir Arab Saudi, muka surat 624. Sini tak ada Arab Saudi, tak apalah, lain kali lah. Tak apa, saya bagi tahu lah, kalau tuan-tuan yang pegang, tuan-tuan tengoklah. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradu innal ladzi farada 'alaikal qur'an laraduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Itu ayatnya. Kalau sejuk ni dia cerai sikit. Tapi tadi khutbah tak cerai. Ui, power. Bila dia orang nak jemput sekali tu Masjid Shah Alam mak besar ni. Bagi Sultan dengar sikit pusyuk. Tadi tak cerai, memang power. Ringkas 20 minit dah. Sebab orang nak kerja. Saya kalau sejuk memang macam tu tuan-tuan. Kadang-kadang lupa terus. Kali itu masjid mana dia pasang aircon betul-betul belakang saya. Confirm tak boleh baca khutbah. Kena tukar tajuk lah. Makanlah buah-buahan tempatan. Sesungguhnya Tuhan yang mewajibkan atas engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu dia. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Yakni pergi dulu ke Madinah, kamu, aku jamin, aku janji, kamu akan pulang semula ke Mekah pada suatu hari nanti. Katakanlah, Tuhanku mengetahui, man jaa bil huda, sesiapa yang membawa hidayah, petunjuk, wa man huwa fi dhalalim mubin, dan siapa pula yang sesat dengan kesesatan yang nyata.
Allah telah menunaikan janjinya. 10 Ramadan 8 Hijrah, Nabi pulang ke bumi Mekah dengan membawa 10,000 tentera. Tuan, Masya Allah. Allah tidak pernah menyalahi janji. Jadi begitu cerita dia. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kamu semua kena ikut aku. Kan? Sebaik-baik contoh pada umat manusia. Aku ada sunnahku, sunnah yang wajib. Ada sunnah-sunat yang wajib yang tadilah. Menegakkan hukum-hukum yang terkandung dalam Quran berdasarkan surah Al-Qasas ayat 85, muka surat 624, tafsir Arab Saudi. Kalau tuan-tuan tengok jelas. Jelas, tak perlu dah tengok kitab tafsir. Straightforward, kita boleh faham matlamat Nabi hijrah ke Madinah ialah untuk menegakkan hukum-hukum yang terkandung dalam Quran. Jadi jangan kita duk bertikai lagi lah. Boleh? Pak tuan-tuan pun senyap, sejuk. Ingat saya sejuk. Kan? Ada sunat-sunat. Tak apalah sunat-sunat, buatlah sekadar kemampuan kan. Simpan janggut kan. Surban kan. Okey, tak apa. Go right ahead, no problem. Kan? Kayu sugi kan. Tapi jangan puluh yang sunat, yang wajib pula tolak, tak betul lah. Kan? Duk sibuk jaga janggut lah. Kan? Hak sunat lah. Serban kemas kan? Hak wajib. Tak betul tuan-tuan. Solat sunat zuhur, fardu zuhur tak solat. Betul tak? Darah Islam ni penting tuan-tuan. Masya Allah. Oh ni lain. Ni M. Said. Hari ni semua tak ada. Tak apalah. Yang kali tuan-tuan tengok. Tafsir Profesor Mahmud Yunus cetakan lama muka surat 156. Kewajipan sebuah negara Islam. Cukup jelas. Tak boleh dipertikaikan lagi. Profesor Mahmud Yunus ni bukan calon-calon manusia tuan-tuan. Ni H. Zainuddin Hamidi. Ni M. Said. Bukan apa? Bukan Said tu. Hak janggut panjang tu apa Said? Nah, bukan manusia biasa ni, hebat ni. Itu cerita dia. Jadi sifat sebuah jemaah Islam Allah menyebut Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tanda mereka cinta kepada Allah, mereka ikut sunnah Nabi. Kenapa kalau ikut sunnah Nabi? Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. An-Nisa ayat 80. Sesiapa yang taat pada Rasul, ikut sunnah dia, menandakan dia juga taat pada Allah. Itu kaitan dia. An-Nisa 80. Yang saya baca tadi Ali Imran 31. Jadi kita kena bukti kecintaan kita kepada Allah, bukan boleh cakap kosong kan. Kalau sekadar nak sebut cinta, siapa pun boleh cinta. Makna dulu makna pernah bercinta tak dulu? Saja tanya. Tak pernah cinta. Tengok dia ni betul-betul ikhlas ni kan. Bila zaman kita bercinta tuan-tuan, apa pun yang awet tak, kita akan tunaikan. Betul tak makna? You betul kan cinta I makna? Betul. I pergi kerja susah lah, belilah kereta kat I satu. Makna kata sabarlah, setahun lagi kita kan belilah. Sekarang dah you cinta kat I. Okey, makna kata order motosikal lah. Perlu 2 kancil. Okey. Selang 6 bulan tak boleh lah. Tak power. Tak lagi besar. Perlu 2 keranda dia bagi. Van jenazah besar. Tanda cinta kan. Cerita gitu dah. Kalau kita pun cinta kat Allah macam tu tuan-tuan. Saya kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, kita duduk, kita renung. Kalau kita dah bangun pagi tu, dah buka mata, lebih baik terus bangun kan. Peluang Tuhan bagi hidup ni. Walaupun tak banyak solat malam yang kita kerjakan, tapi tak apa, biar konsisten. Kita boleh merayu pada Allah tuan-tuan. Kita tak boleh semangat semata-mata. Amal-amal kena ada. Yang muda-muda ni. Kalau dari muda
boleh istiqamah dengan amalan-amalan ni cukup cantik ya. Kan? Tapi kena istiqamah. Saya mula baca Quran tahun 1987. Sebelum tu tak pernah sentuh pun. Sampai sekarang tak pernah tinggal Quran. Setiap hari baca Quran. Itu kata istiqamah lah tu. Pernah sampai sakit. Tak boleh pergi lah. Baca juga. Qul huwallahu ahad 3 kali. Lain clear. Jangan tak baca langsung. Kan? Dah kita sakit. Kan? Sebab kita dah sebut falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran yang berterusan. Kenapa? Kerana ketika sihat tak pernah tinggal. Itu cerita dia. Nabi hebat tuan-tuan. Ahli syurga. Solat malam Masya Allah. Berjuang 19 kali berperang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita sekali pun tak pernah perang. Tengok topi merah lari lintang pukang. Dia kata FRU. Puh. Yang datang bomba. Topi merah juga kebetulan. Nak tanya kat mana kebakaran. Saya kena tembak tuan-tuan dengan FRU balik awal. lima dah pop tu yang apa yang asap apa panggil lupa dah. Yang asap tu lah. Tear gas. Oh tuan-tuan tak pernah kena patutlah tak tahu. Orang yang ada semput jangan balik awal. Tembak 5 biji tuan-tuan datang. Saya first timer ni. Pak Syed tercungap-cungap. Saya dah talqin siap-siap dah Pak Syed. Abdullah zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni sahabat yang bawa saya tu. Dia yang Ustaz kenapa Ustaz? Memang tak boleh bernafas lah tuan-tuan. Sebab saya ada asma juga. Asap sampai hitam dia boleh tahan. Dia yang papa saya pegang saya tuan-tuan. Saya kata pergi dah. Ingat dah mati dah. Duk nampak syurga dah. Bidadari pun melambai tu. Tak mati lagi Pak Zaid. Ya Rabbi. Sebab Tuhan nak suruh berjuang lagi. Kan? Bukan mudah nak masuk syurga. Kan? Itu cerita dia. Kita perang pun belum pernah lagi. Kena tear gas pun KO. Kan? Aduh. Kan? Tentang perang ni tuan-tuan. Saya nak sebut sikit lah. Ini kisah benar. Di sebuah tempat. Saya sebut dalam kuliah. Bukanlah serius. Tapi macam cara seluruh sikit lah. Tapi ada orang tak boleh terima. Saya kata kita ni cukup semangat berjuang. Saya kata. Tak usah sembang lah saya kata. Kan? Belum tengok peluru lagi. Belum tengok bom lagi. Semangat lah. Kalau kita betul-betul berhadapan dengan benda tu, kita mampu atau tidak? Ada seorang jemaah tak setuju. Habis kuliah Ustaz. Ana tak setuju cara Ustaz tadi. Macam seolah-olah Ustaz ni melemahkan semangat untuk kita nak berjuang. Saya diam, tak kata apa. Ada orang tak setuju nak buat macam mana. Kalau saya tegakkan dengan hujah pun dia mesti tak setuju juga. Tapi takdir Tuhan, Masya Allah. Tuhan hantar seorang hamba Allah. Syekh, yang Ustaz kata tu betul. Enta tak pernah tengok peluru. Enta tak pernah tengok bom. Jangan sembang lah. Yang cakap tu tuan-tuan sudah menjadi syuhada di Syria tuan-tuan. Anak murid saya nama Abdul Samad. Orang Ampang. Pernah ditahan di bawah ATSI 6 tahun. Tuan-tuan jangan kata aku AS lah. Cuma dia ikut kuliah saya. Dia gugur syahid di Syria. Lepas dia meninggal, Ustaz Lutfi Arifin, orang Kedah, juga kawan saya, meninggal. Ni orang hebat tuan-tuan. Mereka tengok peluru, mereka tengok bom, kan? Masya Allah. Kita tengok FRU cabut. Ini pun belum tentu lagi ni. Silat-silat tinggal saya seorang. Kalau FRU datang, tunggu apa dengan aku belah. Dia ni yang backing. Betul Ustaz kata memang tepat. Saya tak tahu latar belakang dia, tapi dia ikut kuliah saya. Hebat tuan-tuan. Saya bila renung kat dia, menitis saya mata. Dia tak pernah miss kuliah saya. Dia selalu rakam. Jadi tuan-tuan jangan rakam. Yang rakam ni alamat nak mati lepas ni.
Tiba-tiba 3 bulan dia tak hadir kuliah saya. Kuliah subuh di Ampang. Saya tertanya tuan-tuan, hari itu memang saya tanya. Lama dah dia tak. Kami malas nak bagi tahu ustaz, dia ada kat Syria tu. Hebatnya tuan-tuan dia, seorang mujahid ni, dia kahwinkan anak sulung dia ada 4 orang anak. Kahwinkan anak sulung dia, kan? Bermaaf-maafan semua dengan isteri, anak-anak dan menantu baru. Hadir somre. Sayonara. Selamat tinggal. Pergi dan tidak kembali lagi, Masya Allah. Anak dia kata, ustaz, kalau ustaz tengok gambar-gambar ayah kami, memang ada tanda-tanda orang gugur sebagai syahid, gugur syahid. Tanda-tanda tu ada. Keringat dia dan sebagainya. Masya Allah. Nah, ni. Jadi kita ni jangan semangat sangat. Nah, tu cerita dia. Saya pun tadi yang saya lanyak kau-kau khutbah berapa? Konon-konon Jaiz nak tangkap saya. Kalau saya tak baca teks, dia akan nak tangkap. Dia kata, insya-Allah aku tak akan baca teks. Dia sebut pula, ni Jaiz mana? Jaiz pun tunduk. Tak tahulah Jaiz atau Ahmad Jaiz, saya tak pasti. Saya cukup pantang di Cabal, tuan-tuan. Cukup pantang ni memang dari dulu. Lagi satu orang suka ajar, ustaz yang ni jangan cakap. Oh, saya cukup tak boleh. Benda tu pantang untuk nenek. Baru ni saya pergi Teluk Parlimen Garang, tuan-tuan. Hui, semua garang-garang. Mereka tak kenal yang datang ceramah ni Panglima Besi. Cerita gitu dah. Nah, kalau kita ni ahli sebuah jemaah Islam, dia kena ada ciri-ciri. Bukan semangat semata-mata. Pertamanya, Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Bukti kecintaan mereka kepada Allah, mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi namun itu biar betul lah. Saya pergi itu kat Mekah yang umrah. Masa doa terbayang muka dia datang, tuan-tuan. Abdul Samad. Terbayang depan saya, Allah. Saya terus doa, ya Allah, rahmatilah sahabat aku ini. Saya ulangi sekali, saya buka IS nah. Dia bodoh report balik awal. Nah, cerita gitu. Nah, sebab dia ikut kuliah saya. Tu je di Ampang. Nah, saya ingat dia baru mungkin 50-an ataupun late 40s. Penghujung 40 tahun, 40-an tu. Ni orang yang berani. Ustaz Lutfi Arifin pernah jemput ke sini tak? Orang pendiam, tuan-tuan. Anak 6 orang. Selepas beliau gugur sebagai syuhada, saya telefon ke abang dia, Ustaz Zainul. Okey Ustaz, kalau ada anak almarhum syahid Ustaz Lutfi Arifin, anak lelaki, semua hantar datang sekolah saya hafal Quran. Cek tuan-tuan, anak dia semua dah hafal Quran pun. Lagi hebat, 3 orang dah anak lelaki yang hafal Quran. Ini semua mujahid-mujahid, tuan-tuan, orang yang berjihad di jalan Allah ni. Kita ni nak kata pemimpin ni zalim pun tak berani. Alamak. Dah naik atas mimbar tu, peluang tu semua orang ada dapat di hadapan kita, pun tak berani. Tu pun jangan kalau tanya nak masuk syurga, nak masuk. Kepala bapak hang. Ingat syurga, pak hang punya syurga. Sebab tu saya tak bagi cannya, tambah dengar pula, oh, kan, lantak api. Saya kata saya akan bertanggungjawab sepenuhnya teks khutbah hari ini. Dalam khutbah saya sebut, apa yang saya sebut, saya bertanggungjawab sepenuhnya. Ada seorang itu ada komen saya sikit. Beberapa bulan dulu. Dia komen saya, tuan-tuan, kerana saya kempen untuk Tahfidz Mutmainnah dalam khutbah kedua. Dia kata, kita khutbah ni kita seru supaya kita bertakwa pada Allah. Saya kata saya dah sebut dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya sebut takwa. Itu rukun. Saya kata bukan salah. Saya malah nak berbalah dengan dia. Hari ni dia datang lagi. Saya lanyak kau-kau. Oh, hang ada no? Hang tunggu
Saya jenis tak boleh tuan-tuan. Kalau saya tahu ada musuh saya depan, confirm musuh tu saya lanyak. Baru-baru ni di kampung. Kampung tu siapa pun tak tahu siapa nak khutbah jemaat. Saya baru ni 2 minggu lepas. Tok Bilal pun tanya siapa dia ni. Dia nak selawat nah. Dia tanya JK hang selawat dululah, satgi dia keluarlah wali-wali ni. Kan, pom, saya pun naik. Semua panik tuan-tuan. Alamak, dia ke? Hak musuh pernah kata kat saya tu, ada. Saya bagi kau. Bukan saya take revenge, bukan balas dendam, nak ajar dia sikit. Jangan selupa mulut sangat. Kita buat kerja mulia ni. Kan? Itu cerita dia tuan-tuan. Kita buktikan kita cinta pada Allah, ikut sunnah Nabi. Nabi seorang mujahid, dia berjuang. Kita nak berjuang menegakkan Islam pun takut. Halan. Dah duduk atas mimbar pun tak berani kata pemimpinnya zalim. Tadi saya sebut. Saya sebut juga tuan-tuan, cuma tak sebut nama Anwar Ibrahim lah. Kalau ada hudud, sahabat kita takkan merengkok di dalam penjara. Betul tak? Kan Anwar Ibrahim dia minta supaya dia dibicarakan di mahkamah syariah kan? Atas qazah. Ingat tak? Sebab tu kita hari ni kita nak minta Akta 355 diberi kuasa yang lebih luas. Tapi ditolak. Merengkok dalam penjara. Ini satu kezaliman saya sebut. Kita main patuh ya, pemimpin tak betul pun ikut. Inilah bala yang Tuhan timpakan kat atas negara kita. Tu hari ni memang panas lah. Tadi kalau RTM rakam confirm meletup tuan-tuan. RTM pun tak pergi ceroi tu. Tahu RTM? Rehat tunggu mati. Cerita macam tu saya tekad insya-Allah. Bagi peluang khutbah mesti clear. Tak peduli siapa di hadapan saya. Tak tahulah Allah belum uji lagi kalau agung, Perdana Menteri ke kan. Tengok dua-dua ada. Yang tu mungkin kena tukar tajuk lah kot. No? Buat macam ni. Satu Malaysia. Apakah slogan satu umat, satu Malaysia ini menepati Quran? Baru kita jawab doktor. Siap dengan surah, ayat, muka surat. Baru dia ada akal sikit. Yang kata satu umat, satu Malaysia tu dia ada syarat-syarat. Yang layak diberi gelaran umat yang satu. Kan? Itu cerita. Yang keduanya, azillatin 'alal mu'minin. Jemaah Islam ni tuan-tuan, dia sifat jemaah Islam ini berlemah lembut sesama orang-orang mukmin. Kan? Cuba tengok pemerintah buat kat Anwar Ibrahim. Kan? Buat terhadap rakyat. Orang Islam ni yang kena. Betul tak? Patutnya berlemah lembut lah. Kita bawa bincang. Kita tuan-tuan minta maaf lah. Saya merasakan satu kerugian yang amat besar. Perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam yang berbangsa Melayu di Malaysia. Percayalah tuan-tuan. Silat-silat pilihan raya ni semua tumbang. Dapat balik kat Malaun, balik awal. Cuba kita rujuk suratul Anfal. Surah ke-8 pada ayat 46. Apa perintah Allah? Kita tak pernah ikut perintah Tuhan ni yang masalah ni. Wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Apa dia? Dan taatlah kamu kepada Allah dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u, dan jangan kamu berbantah-bantah, bertelagah sesama sendiri. Orang kafir tuan-tuan, kesatuan dia kuat. Betul tak? Betul tuan-tuan, saya berkawan dengan Cina 16 tahun, saya tahu lah panggil Cina. Kan? Dia macam mana pun dia tetap baik juga dengan bangsa dia. Kita pergi kedai dia, dia tak pernah jual pun barang tu, tapi dia kata habis, kejap aku telefon kawan aku. Kita orang Melayu, kita masuk tawaf dekat 10 pusingan lah.
Tokek kedai pun tak tanya, cik nak apa? Yang Melayu tu. Aduh, letih kita. Kan? Tengok Cina. Jangan kamu berbantah-bantah. Kenapa? Wa tadhhaba rihukum fatafshalu. Apa dia fatafshalu? Kamu akan menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Nampak tuan-tuan? Ni ayat Quran ulan. Kan? Kalau kita tak kembali ni lan, kita rugi. Lama-lama esok tuan-tuan tak tahulah apa orang Melayu nak jadi. Ni Tuhan sebut. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Di penghujung ayat, wasbiru Pak Said. Bukan Tuhan suruh masuk jadi biru. Yang pada pergi masuk biru. Biru ni yang haru biru. Dan bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tuan-tuan, jemaah Islam sifatnya azillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut sesama orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Ni baru betul. Tegas. Kebanyakan terjemah keras terhadap orang-orang kafir. Tapi tegas atau keras pun tuan-tuan, dia ada batas-batas dia. Hak orang bukan Islam tak boleh diganggu. Itu cerita dia. Islam ni cantik dah. Apatah lagi saya dah sebut, apabila mereka membayar jizyah. Tuan-tuan boleh convert tak kat saya? 1 dinar berapa RM? 1 dinar. Kalau 1 dirham RM25. Siapa tahu jawapan? Nur Ismail. Tak tahu dia punya kadar rate. 1 dinar. Jizyah ni dipungut daripada orang bukan Islam setahun sekali 1 dinar. Itu yang saya baca. Jizyah ni dalam surah At-Taubah ayat 29. Hatta yu'tul jizyah. Sehingga mereka membayar jizyah. Jadi bila orang bukan Islam ni hidup di dalam sebuah negara Islam, bayar jizyah makna 1 dinar, saya tak tahulah bersamaan berapa RM. Harta dan nyawanya di bawah protection, pelindungan kerajaan Islam. Hak orang bukan Islam tak akan terhakis, jangan bimbang. Macam mana dengan kuil-kuil? Kekal. Ini berdasarkan Al-An'am 108, itu hak dia. Religious tolerance, toleransi keagamaan diajar oleh Islam. Semua ada. Bab dia nak sembah tak boleh ganggu. Dia mendapat protection, pelindungan kerajaan Islam. Apa lagi nak tuan-tuan? Nak perlembagaan persekutuan. Every person has the right to profess and practice his religion. 11 kurungan 1 Pak Syed. The Federal Constitution. Ustaz ingat no? Duk praktis nak jadi YB dah ni. PRU 14 ni bergegar pula parlimen lah. Baru-baru ni tuan-tuan, of all people lah, saya mimpi Muhyiddin Yassin dia pakai ihram tuan-tuan. Saya pergi peluk dia. Tan Sri, saya memang simpatilah apa yang menimpa Tan Sri, harap banyak bersabar. Tapi Tan Sri, saya ni orang PAS tau. Saya bagi tahulah. Apalah tanda. Tapi dia pakai ihram tuan-tuan. Dia tak jawab, dia diam. Sebelum tu mimpi Tuan Guru Aziz datang lagi, kerapmu datang kat saya. Saya nak berceramah, tengok Tuan Guru ada nama, tak boleh nak ceramah. Tuan Guru bangun nak pergi, baru saya boleh ceramah. Ceramah pula bab takwa. Jadi saya duk buat conclusion, mungkin roh nak bagi tahu, benalah ketakwaan kamu. Hak Muhyiddin yang sini tak tahulah, kok dia nak ambil saya jadi timbalan ke lepas ni. Kalau dia jadi PM. Tapi dia tak jawab, dia diam pakai ihram tuan-tuan. Kalau kita lah, kita tak pandai tafsir mimpi kan. Kalau pakai ihram tu benda yang baiklah kan. Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Mungkin ayat ni sesuai kat dia. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal ianya baik bagi kamu.
Kamu ditendang daripada jawatan TPM. Berdasarkan Al-Baqarah 216, ada kebaikan, ada hikmah, tuan-tuan. Dan mungkin kamu sukakan sesuatu padahal ianya bahaya bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita berpegang itu sudah. Ciri-ciri jemaah Islam ni kita nak pergi betul-betul faham ni. A'izzatin 'alal kafirin. Sebab itu Nabi diperintahkan oleh Allah dalam surah At-Taubah pada ayat 73, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Muhammad, berjihadlah kamu terhadap golongan kafir dan munafik serta keras terhadap mereka. Jangan bagi muka sangat, tapi jangan buat zalim. Orang kafir zimmi ni tuan-tuan, bila orang kafir, bila dia bayar jizyah, dia jadi kafir zimmi, status dia. Kalau kita menzalimi kafir zimmi tuan-tuan, 40 tahun bau syurga, kita tak boleh masuk. 40 tahun dah dapat bau, kita tak boleh masuk kerana menzalimi zimmi. Dan kafir zimmi ni bila dia berdoa, Pak Syed, mustajab doa. Yang 40 tahun tu hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yang doa ni riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, kedudukan orang bukan Islam di bawah pemerintahan Islam sebenarnya no problem. Masuk yang tadi 11-1. Tiap orang berhak menganuti dan mengamal ajaran agamanya, Pak Syed. Jadi tak ada masalah sebenarnya pelaksanaan hudud ni. Saya baca hadis, saya baca ayat Quran, saya baca perlembagaan persekutuan. InsyaAllah saya akan bukukan tuan-tuan hujah-hujah ni dalam satu buku insyaAllah. Bulan ni saya akan mula buat. Mungkin sebulan dua lagi siap, tuan-tuan belilah nanti. Kewajipan melaksana serta mengamalkan syariat Islam. Semua hujah, ada perlembagaan persekutuan, ada isu-isu murtad dan sebagainya. Untuk membuktikan pentingnya kita tegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan undang-undang Allah. Baik. Itu sifat yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad, mereka berjuang di jalan Allah. Saya tak tahulah, saya bukan ulama tuan-tuan, tapi ada juga yang mengeluarkan kenyataan mereka tidak syahid di Syria. Kan? Ada. Itu perjuangan yang sia-sia. Saya faham macam inilah tuan-tuan. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Hadis Muslim tuan-tuan. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Saya berpegang itu. Tuan-tuan, kalau kita tak prihatin, kita tak akan memberi pertolongan pada orang Islam di Palestin. Betul tak? Hantar makanan, wang ringgit, pakaian. Karena kita prihatin. Jadi bagi saya, apatah lagi orang yang bagi nyawa. Tuan-tuan, macam tadi sahabat saya Ustaz Lutfi Arifin dan anak murid saya Abdul Samad. Masya Allah. Tapi di Mekah memang muka dia datang kat saya tuan-tuan. Saya berdoa nampak muka dia. Allahu Akbar. Dalam hati pasal dia ni confirm syahid. Kalau tak syahid pun dia orang yang soleh, itu jelah. Kan? Dia telah mengorbankan nyawa dia tuan-tuan. Kita belum tentu lagi kan. Tengok pula muka cucu Lan. Lan ada cucu tak? Tak jadi nak pergi jihad. Sayang cucu. Saya lah tuan-tuan, tak tahulah kan. Aduh, letih kita. Ni dah tak tengok 7 hari pun makna masa macam nak terbang balik tau. Kan? Cucu pula cerdik macam datuk dia tuan-tuan. Tu yang lagi sayang tu. Kan? Dia pun kalau tengok saya tuan-tuan datang, peluk saya, sayang Wan. Orang utara kata Wan, dia tak kata datuk. Sayang Wan, 2 tahun 6 bulan. Kan? Hei, belum tentu lagi Pak Syed. Kan? Nak suruh pergi jihad, Pak Syed pergi dululah. Kan? Tapi mereka ini kerana mereka yakin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Siapa yang sanggup memberi harta hingga nyawa sekali, orang yang yakin. Kita belum tentu lagi lah.
Innamal mu'minuna alladhina amanu billah war rasuli thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang yakin, yang tidak pernah ada sedikit keraguan terhadap Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap janji Allah, janji Rasul. Mereka sanggup berjihad, berjuang dengan harta benda hingga nyawa sekalipun mereka akan beri. Allahu akbar. Bahagianya orang ni, kan? Yang keempat, ya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad, mereka berjuang di jalan Allah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang kemudiannya akan melaksanakan syariat Islam. Ini agenda cukup penting, tuan-tuan. Yang kelima, wala yakhafu laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Kita kalau ada perasaan takut tu makna tak clear lagi. Nanti aku cakap lebih-lebih, Lan, orang kata apa pula, kan? Kan? Kita bukan kira cakap lebih, cakap benar ya. Itu tuntutan agama, nak buat macam mana? Betul tak? Tadi memang saya terlajak juga dalam khutbah tu. Saya pergi sebut jaiz, sepatutnya jangan sebut lah. Tapi naik angin lah, tuan-tuan. Dia orang warning surau tu, tak baca teks sampai tunggu. Saya kata confirm saya takkan baca. Kan? Saya kata ni mungkin SB ramai ni, takkan jaiz pun ada. Saya kata hari tu jaiz datang sekali ni kat sini tau, dia ambil gambar saya, kan? Lan halau dia balik, hang datang lagi aku tangkap hang. Lan nak tangkap jaiz lah, punya hebat. Kan jaiz tangkap Lan, Lan tangkap jaiz. Tengok-tengok Lan, kita dua duduk dalam balik awal. Tuan-tuan, jangan bimbanglah celaan orang yang mencela. Kadang-kadang, tuan-tuan, orang yang menempelak kita, yang mencela kita, dia pun tak berjuang. Sembang ya, kemas. Duduk kat pejabat, minta maaf lah, sebahagian tu mufti. Oh, duduk kat pejabat, komen ni tak syahid, orang ni tak syahid, ini tak syar'i. Kepala bapak hang, hang berjuang pun tak. Saya bukan nak bangkitkan isu. Baru-baru ni tuan-tuan tengok, Sultan Johor, dia pergi Taipuzem. Tak tengok? Mana nak tengok dia di Johor. Saya tengok dalam paper lah. Taipuzem. Dia pun sama-sama hadir. Tuan-tuan tahu tak siapa dia tuan penasihat 25% di Johor? Noh Gadut. Ni jenis ni. Kan? Ui, kalau kita yang berjuang ni sibuk oh, kan? Tak syahid, apa asyik-asyik takbir. Tadi saya sebut lah. Ada seorang mufti kata, asyik-asyik takbir, asyik-asyik takbir. Saya kata, bagaimana dengan laungan hidup Melayu? Dan menyebut nama pemimpin pula. Saya ringan-ringan nak sebut hidup Najib tadi. Aku ingat dengan AJK naik Black Maria. Ringan-ringan lah nak sebut tadi. Tapi Tuhan suruh break. Naik angin ingat tadi. Tak salah kita melaungkan Allahu Akbar. Ini tuntutan agama dalam surah Al-Mudaththir ayat 3. Kita bercakap semua ada fakta. Oh, mereka duduk di pejabat sembang kemas, kan? Ini tak syahid, ini bukan jihad. Allah, hang apa satu pun tak ada. Sembang kemas, kan? Saya tak diterima apa-apa ni, kan? Nak sebut komen tak tu? Islam bukan hudud segala-galanya. Oh, mufti. Dia pernah ditegur oleh almarhum Tuan Gani Abdul Aziz. Jangan sembang pandai, masuk dalam ni bagi jadi elok jemaah Islam. Senyap terus. Tok Gani Aziz pernah sebut dalam harkah, sultan pun kalau derhaka pada Allah masuk neraka. Lan mampus tak orang ni cakap. Saya tak cakap, itu Ni Aziz cakap. Tu tuan-tuan, tegasnya beliau. Kan? Tu cerita tu kerap datang kat saya pun tak tahu. Nak ajak balik apa mana? Kalau nak ajak balik, ajak Mahathir lah dulu. Kesian kat Mahathir, anak dia pun kena buang. Kata hari ni tak dibenarkan masuk mesyuarat lah. Tengok tuan-tuan, Tuhan nak tunjuk di dunia. Saya ada sebut kalau ada orang UMNO tak usah sombong lah. Dulu Mahathir tu orang yang cukup powerful. Masa dia ada kuasa, masa dia ada jawatan. Bila dah pencen jadi mangkuk ayun lah. Anak dia pun buang macam tu ya.
Ini sebagai contoh iktibar tuan-tuan. Dulu semua mendewa-dewakan Mahathir. Hidup Mahathir. Patutlah hidup sampai hari ini. Hak lawan Mahathir banyak dah mati. Tengok anak dia diaibkan, dimalukan begitu kan tuan-tuan. Politik kena masuk kat saya. Kalau tak sedap kuliah ni kan. Kita tak usah bimbang kalau kita betul ahli sebuah jemaah Islam. Kamu nak kata apa kata. Saya apa orang tak kata tuan-tuan. Tapi sampai hari ini alhamdulillah saya masih kekal dalam carta tuan-tuan. Belum terkeluar carta lagi ni. Di antara 10 yang terkenal di Malaysia. Siapa yang bagi ranking? Saya sendirilah. Betul tuan-tuan. Di utara tu apa orang tak kata. Tapi saya macam saya alhamdulillah. Fitnah pula saya bawa ni. Saya relax. Kita kalau dah kita amanah, kita betul buat kerja Islam, tak perlu bimbang. Kalau saya ni jenis susah hati tuan-tuan, susah nak tidur. Saya pantang tuan-tuan, bagi bantal confirm. 10 saat Datuk. Ringin tun mesti keluar. Tu makna tenang jiwa tu. Saya tak fikirlah. Kamu nak celah aku kan, nak kutuk-kutuk hang punya pasal. Aku bercakap apa yang sepatut aku cakap. Ini sifat jemaah Islam. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Tuan-tuan sekalian biasa, saya ni naik khutbah lah gitu gini lah. Ceramah politik lah. Pak mertua Anwar Ibrahim Datuk Seri nangis tuan-tuan bila saya ceramah di rumah dia dulu. Ezam baru keluar, Badu Amin baru keluar. Saya tak masuk langsung. Memang duduk kat luar pun. 3 orang kami ceramah. Bapa mentua Anwar Ibrahim peluk saya menangis. Terima kasih kerana bela menantu saya. Saya kata saya bela semua yang dizalimi Datuk. Risiko tinggi ni tuan-tuan. Tapi masih kekal dalam carta. Kamu nak kata apa? Kamu katalah. Aku jalanlah kerja aku. Kan? Kita akan bela sesiapa juga yang dizalimi. Pemerintah ni memang dah confirm dah zalim. Kan? Ini sifat jemaah Islam. Kan? Jalan terus. Kalau tak menang di dunia, insya-Allah kemenangan di akhirat. Allah menyatakan yang demikian itu adalah kurniaan Allah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Itulah 5 sifat jemaah Islam berdasarkan Al-Maidah ayat 54. Akhir sekali, Al-A'raf 181. Yang ni kena tengok Said Qutb, tafsir fi zilalil Quran. Dia punya tafsiran sedap tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia, dan ada di antara manusia yang kami cipta, kata Allah. Apa kerja mereka? Ini juga ayat tentang jemaah Islam. Mereka memimpin masyarakat, umat manusia dengan kebenaran agama Islam. Dan dengan kebenaran agama inilah mereka menegakkan keadilan. Apa dia tuan-tuan? Ringkasnya Said Qutb sebut, mereka senantiasa berusaha untuk menegakkan kesemua sistem-sistem Rabbani. Sistem ekonomi Allah, sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem perundangan Islam, sistem pendidikan Islam. Sebut apa sahaja, ini jemaah Islam. Boleh faham tuan-tuan? Yang ni kena tengok fi zilalil Quran. Sebab tu kalau kita berada dalam jemaah Islam, ini yang dijanji oleh Nabi SAW, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah kepada jemaah. Apa dia jemaah? Jemaah ada pemimpin dan ada pengikut. Apa ciri-ciri jemaah Islam? Di antaranya Al-Maidah 54, Al-A'raf 181. Di antara laginya tuan-tuan tengok sendirilah, sebuah Hizbullah yang disebut dalam Quran. Parti Allah, Hizbullah. Hizbullah dalam surah Mujadalah, surah ke-58, ayat yang terakhir, ayat 22. Kalau kita memiliki sifat-sifat ni tuan-tuan, mudah-mudahan
Niat biar betul. Lan, kena niat betul-betul lan. Nah, kita lawan kerana Allah lan. Bukan lawan kerana benci kat Najib. Dah. Kan? Benci memang kita benci pun. Tapi kerana Allah. Takut nawi itu tak betul rugi tuan-tuan. Kan tuan-tuan pernah dengar bagaimana seorang Yahudi yang meludah muka Sayyidina Ali. Dia bertaruh dengan Ali. Ali nak bunuh dia, dia ludah ke muka. Kan? Ali tinggalkan dia. Kenapa hang tak bunuh aku? Tadi aku nak bunuh hang kerana Allah. Tapi sekarang kalau aku bunuh kerana Najib, tak boleh. Aku bunuh kerana aku marah hawa nafsu tu, tak boleh. Tengok Islam aja tuan-tuan. Kan? Nak kenapa betulkan niat ni. Moga-moga. Hadis pada malam ini insya-Allah sebagaimana saya sebut, saya akan pilih-pilihlah hadis-hadis untuk dibahaskan. Jadi saya nak bagi salam terlebih dahulu, kemudian ada satu pengumuman bukan penting, pengumuman yang terbaru tuan-tuan. Jadi ribuan kemaafan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ni ada jual huraian tentang siapakah yang dimaksudkan orang alim. Huraian Ibnu Abbas. Disampaikan oleh Syekh Ustaz Syahrilung. Orang tak panggil Syekh, saya panggil Syekh lah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan, a new project coming up. Mau cakap Inggeris pula dah. Kan? Projek bangunan 2 tingkat tuan-tuan. Bulan lepas saya bagi tahu kami telah membeli satu lot tanah. Mula-mula tu kami nak bina 3 tingkat, tapi kita consider juga neighbor kita kiri kanan tu. Kalau kita 3 tingkat, orang Kedah kata gayat tuan-tuan. Gayat kerana bangunan tinggi sepasal, gayat pasal duit sepasal. 800,000 3 tingkat, kontraktor tu bagi tahu gayat betul. Jadi saya decide nak buat bangunan hanya 2 tingkat, tapi insya-Allah boleh memuatkan 6 kelas sebab tanah dia luas. Ya, kita dah buat sedikit plan tu, insya-Allah boleh. Jadi tuan-tuan, kos dia mungkin mencecah 500,000. Tapi bangunan ni tuan-tuan ialah untuk tahfiz mutmainah lil banat. Lil banat ni makna untuk pelajar perempuan sekolah menengah. Kita dah ada rendah, lelaki dan perempuan ada rendah. Lelaki menengah ada. Tapi persoalannya, perempuan ni nak pergi mana selepas tahun 6? Jadi memang ramai yang bukan mendesak, minta jasa baik ustaz, bukalah Pak Syed. Dia kata, ustaz bukalah. Hampa senang suruh buka, nak cari 500,000 ni. Kan? Tapi kalau malam ni tuan-tuan bagi seorang 10,000, saya ingat lepas lah. Kan? 50 orang 500,000. Kan? Jadi seperti biasalah, kalau tuan-tuan ada zakat atau untuk mendapat pelepasan cukai, atau ada keluarga-keluarga yang memang banyak zakat, tolong war-warkan. InsyaAllah saya pulang bulan ni, awal bulan Februari nanti, kita akan panggil engineer tu, dan juga kita akan tengoklah plan macam mana nak buat. Nampak dah jadi satu keperluan. Perlu kita mewujudkan tahfiz mutmainah peringkat menengah perempuan. Tapi mereka tak tinggal di situ, dia orang berulang. Sebagaimana sekolah rendah, jadi budak-budak pelajar perempuan kami akan berulang tuan-tuan. Dan kami ada SPM, dan tahun ni pelajar lelaki akan menduduki peperiksaan SPM batch yang pertama. Jadi terima kasihlah di atas keprihatinan tuan-tuan dan perempuan yang selama ni banyak menyumbang, telah meringankan beban tahfiz mutmainah dan kelancaran tahfiz mutmainah. Jadi sekadar itu, terima kasih banyak sekali lagi. Bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.